Kalau tuan rasa saya ambil kesempatan atau kalau saya tak profesional, saya rasa better kalau saya berhenti je lah tuan. Saya akan bagi notis 24 jam supaya lepas ni tuan tak payah pandang muka seorang pekerja yang tak guna macam saya ni. Wait a second. Apa maksud awak nak berhenti? Saya rasa tuan dengan saya tak boleh nak bekerja sama lagi. Dan tuan boleh cari seorang engineer yang jauh lagi baik dari saya. Saya tak suruh pun awak berhenti. Jadi jangan buat spekulasi sendiri. Zulaikha, saya nak minta. Sorry is always the hardest word. Wait. Lepaskan saya. Dengar. Zul? Kenapa ni? Kak, tolong tengokkan dia. Kau yang buat dia jadi macam tu, Zarid. Tapi takkanlah dia tak pernah dengan lelaki lain sebelum ni. Tak kisahlah apa yang kau dah buatnya. Jadi Zahrid ada masalah? I bukan nak masuk campur. Jauh sekali I nak aibkan anak you. Rasul pun dia tak adalah niat yang tak elok. Cuma Frida, I rasa terpanggil sesama kita ni untuk lebih bertanggungjawab dan bagi peringatan itu je. Panjang betul intro you. Apa kata you pendekkan sikit? You cerita je lah apa masalah Zahrid. Duduklah dulu. Selalunya kalau Zahrid keluar malam, you rasa dia pergi mana? Balik lewat? Atau tak balik langsung? Apa sebenarnya masalah Zahrid ni? Cuba terus terang je. Ya? Jangan buat I tension lagi. Dah cukuplah masalah I dengan Haris. Jangan tambah dengan masalah anak I pula. You mesti tahu yang I percayakan Zahrid. Tak salah nak percayakan anak, okey? Tapi kena ada hadnya. Lagipun anak-anak ni masih di bawah tanggungjawab kita. Kena ambil tahu, Frida. Frida besar. Dia pandailah jaga diri. Yang I tahu, anak I baik. Yang I tahu, anak I ada di sisi I. Masa I sedih, dialah tempat I mengadu, tempat I bermanja. Apa lagi yang I nak? Alhamdulillah syukur sangat dapat anak yang baik. Tapi tak semestinya anak yang baik dengan ibunya tu boleh baik juga dengan orang luar. Kenapa? Apa yang tuan dah cakap dengan Zulaikha? Mana dia cakap apa-apa. Saya cuma marahkan dia sebab anyway, lepas saya pergi tadi, dia okey tak? Nangislah juga. Tapi dah okey kot. Kot? Akak tak teman dia? Dah dia yang suruh akak pergi. Buat apa nak tunggu? Baik tuan cakap apa yang tuan dah buat pada Zulaikha. Tak penting. Saya tengok Zulaikha tu tak fokuslah bila kerja. Dia tu memang ramai boyfriend ke? Tuan Zahrid ni tak baik tau. Tuduh macam-macam. Saya tak tuduh. Saya cakap berdasarkan apa yang saya nampak dengan mata kepala saya. Kadang apa yang kita nampak tu tak semestinya betul. Soalan saya akak tak jawab lagi. Oh, pasal tu. Setahu akak lah, Zul tak pernah cerita pasal boyfriend. Tapi adalah. I see. Berapa ramai? Tuan Zahrid ni tak baik tau. Berprasangka buruk. Zulaikha tu bukan macam Balkis. Sorry. Boyfriend dia tu siapa namanya? Tak tahu. Tapi Zul lepas cakap je.
Rasanya masa dulu kat kampung, dia ada satu boyfriend. Tapi sekarang dah tak ada dah. Dia cakap dia banyak komitmen lain. Malas nak fikir. Rasanya Tuan Rasul mesti lebih tahu pasal ni. Kenapa pula? Sebab Tuan Rasul kan baik dengan Zul. Sweet-sweet gitu. Zulaikha mana? Rasanya tadi macam dia nak balik dah. Zulaikha! Zu! La ilaha illallah, jumpa juga akhirnya. Lama betul tak jumpa awak. Awak tak rindu saya ke? Saya nak balik dulu, Tuan. Zu? Kenapa awak nangis ni? Awak okey ke? Tuan pernah nangis sebab perempuan ke? Betul awak nak tahu? Nak? Awak tanya saya lepas tu awak tak nak tahu. Pelik juga awak ni kadang-kadang. Terima kasih, Tuan. Melawat saya hari itu. Sorry, saya tak keluar juga, Tuan. Awak tahu kan saya sanggup buat apa saja untuk awak. Saya balik dulu ya, Tuan. Okey. Awak take care. Zu! Saya orang paling risau tau kalau awak sakit. Sing, nak keluar makan dengan saya? Jom. Tak adalah. Ni, untuk Tuan. Serius? Untuk saya? Wow, saya dapat hadiah daripada 1001 malam saya. Cantiknya. Thank you very much. Ni kira tanda ikatan ke apa ni? Saya balik dulu je, Tuan. Bye. Bye. Thank you. Aku nak buat ni. Aku tak boleh tengok dia lagi. Tapi mana aku nak cari duit nak bayar 3 kali ganda kalau berhenti? Kalaulah aku mampu memutar waktu. You cubalah selotok dengan Zahrid ataupun bincang dengan Haris. I tak nak. Sebab I tak nak Zahrid merajuk. Kalau dia merajuk, dengan siapa lagi I nak bermanja? Kalau dengan suami you boleh pasang spy, kenapa you tak pasang sekali untuk anak you? Come on. Kerja gila. Kalau Zahrid tahu yang mama dia pasang spy, ikut dia, mestilah dia marah. Dia akan lari jauh lagi daripada I. Untuk kebaikan lah you, apa salahnya? You untung tahu you masih ada suami, boleh diajak berbincang. Jadi, gunakanlah sepenuhnya tanggungjawab suami you tu untuk urus keluarga. Itu akan mengukuhkan lagi hubungan you sekeluarga. You cuba Zahrid. Apa tuan buat kat sini? Saya datang Ya? nak minta maaf. Minta maaf? Seriously? Lepas macam-macam tuan dah buat kat saya. Okey. Saya sedar apa yang saya buat ke awak sebelum ni memang melampau. Jadi sebab tu saya datang. Saya harap awak dapat maafkan saya. Please, no. Tolonglah balik. Please.
balik. Saya takkan balik selagi awak tak maafkan saya. Ini bukan syarikat tuan. Ini rumah saya. Okey? Kalau tak, saya akan jerit. I'm serious. Are you ready? 1, Okay. 2. I'm leaving. I'm serious. Okay. 1, Alright. 2. Siapa Zu? Bah, tadi tu jiran kita, Mr. Liu. Dia datang nak tanya pasal Mami. Oh. Tak baik Tina cakap macam tu. Kan? Macamlah anak dia si Rasul tu baik sangat. Selalunya manusia ni kalau cakap pasal anak sendiri, kebaikan anak sendiri tu semua betul, semua baiklah. Tapi kalau cakap pasal anak orang, segala-galanya tak baik, buruk semuanya. Tapi itulah heran, kenapa dia tak cakap betul-betul apa yang Sarit buat, kan? Khabar Angin lah, don't worry, jangan risau. Of course. I kenal anak I. Cakap pasal anak I. Sorry sangatlah Syikin. Sarit tak boleh balik ni. I dah bagi tahu dia dah yang kita akan ada makan malam ni. Tak apalah, anak bujang. Opa. Hai, Aunty. Hai, Zarit. Aunty sampai menguap tunggu Zarit balik. Sorry lah. Zarit memang selalu sibuk. Dah lewat ni tak dapatlah nak lepak. Abang Zarit pada mana? Dating? Dating? No. Mana ada girlfriend? Kerja. Kita kan ada benda nak cakap. Bincang. Mama dengan Aunty Syikin ada benda nak bincang pasal kelab, pasal kempen jantung sihat tu. Ingat-ingat kan? Ya, jantung sihat. Jadi tak apalah. Jom kita pergi. Korang boleh berbual. Kita orang ada benda nak bincang. Abah, nak pergi mana pula tu? Nak naik. Penat lah. Han ada benda nak cakap sikit, okey? Lain kali boleh tak? You take care, right? See you. Lah, macamlah kita nak makan dia. Tapi memang macho pun. Hana, kau ni ada boyfriend lah, gatal. Macam mana? Aduh, sayang. Kau tak tahu nombor phone baru aku kan? WhatsApp lah, aku tahu. Nak cakap apa? Maafkan aku. Ni nombor baru saya. Sekejap. Ni kalau aku kenakan dia, ngam juga dia. Kau ia pun nak menyamar, tukarlah display picture dulu bro. Gambar kucing. Kejap. Cikgu Ani ke? Ni kalau tak kesian, tak tahu nak kata apa. Zat? Alah, tidur. Zat? Zat? Tidur dengan baju kerja sekali ni. Tukar. Macam mana Hana ni? Kesian Hana.
Cikgu, saya anak murid cikgu dulu. Saya ada masalah ni. Dulu cikgu yang selalu dengar masalah saya kat rumah anak yatim tu. Anak yatim? Kesiannya. Nak reply ke? Ke spam? Tak reply pun. Oh, sombong Sekejap. Mana boleh menyerah, mana boleh berserah. Sekejap. Cikgu, betul ke ni nombor cikgu? Banyak masalah ni. Biarlah. Hai. Keras betul hati kau. Buat diam Online tapi tak balas. Kalau bukan sebab aku kena bayar 3 kali ganda, tak mungkin aku akan balik sini. Zul, bos panggil. Korang ni macam ada apa-apa tak kena ke? Tak adalah. Kenapa akak tanya? Tak adalah. Lepas balik outstation hari tu, Tuan Zarif macam lain. So pun sama. Tak adalah kak. Zu penat je kan sebab baru balik outstation. Lepas tu Mami Zu pun masuk hospital. So banyak-banyak hal lain. Itu je lah sebenarnya. Tapi lepas Zu menyanyi semalam, Tuan Zarif ada tanya pasal Zu? Ya ke? Ditanya tu macam prihatin ke macam nak buang Zu kerja? Prihatin lah. Tapi tak pernah lah akak nampak Tuan Zarif tu macam tu. Ada apa-apa ke? Tak adalah kak. Serius? Ceritalah. Tak ada apa-apa kak. Yang ni panggil Zu ke Mama Aku dah menyamar jadi anak yatim tengah susah pun dia tak layan. Hai. Dah tak pandai nak greet me ke? As a boss. Assalamualaikum. Selamat pagi Tuan Zahid. Waalaikumsalam. Pagi saya selamat dengan awak. Dah makan? Kalau belum, jom kita breakfast. Saya nak bincang pasal kita dan juga semalam. Saya minta maaf Tuan Zahid kalau tak ada kena-mengena dengan kerja. Saya dah breakfast dah. Terima kasih. Nanti. Saya minta maaf. Okey. Saya tak suruh pun awak berhenti. Tapi saya kan bukan pekerja yang baik. Tak profesional. Sampah. Rosakkan reputation syarikat Tuan. Listen up. Saya minta maaf. Berhenti kerja takkan selesaikan apa-apa pun. Faham tak? Wow. Ni ada perang dunia ke yang kita tak tahu?
Merepek apa kau ni? Kita orang tengah discuss pasal projek kat Thailand tu je. Sure not. Ya. Okay. Zulaikha Nasrin, awak okey? Saya okey. Saya nak pergi dulu. Jap. Awak okey tapi saya nampak muka awak lain je. Ni, Tuan Zarid mengamuk dekat awak lagi ke hari ni? Muka aku nampak macam tengah marah ke? Tak ada kan? Saya kan kuli je, Tuan Rasul. Kalau bos marah, kena terimalah. Bye. Mana ada marah? Tak ada. Ini boleh buat lain sikit kot. Zu, kejap. Tuan Rasul. Saya cari tuan tadi. Tak apa, it's okay. Saya ada kerja sikit, nanti kejap lagi saya panggil awak. By the way, Zu, ni saya punya supervisor baru, Fazrin. Dan Fazrin ni kita punya senior engineer kat sini. Orang penting lah dekat syarikat kita ni. Cik Zulaikha. Hi, nice to meet you. Tapi kan Tuan Rasul, ni saya rasa ni apa dia buat lagi baik. It's okay, saya tahu. Kejap lagi saya panggil awak. Awak pergi settle dulu, okay? Okay, boleh Tuan Rasul. Thank you. Zu, kejap. Orang cakap kalau kita tengah marah, tengah stres ataupun tengah panas hati, ubat dia adalah coklat. So, saya nak buatkan awak coklat hazelnut panas. Walaupun dia panas tapi dia boleh sejukkan hati awak. Dan saya ada beli nasi lemak favourite awak. Jom kita makan. Terima kasih Tuan Rasul, tapi sekarang waktu kerja. Who is the boss? I am your boss. This is an order. Macam Tuan Zarita. So, buat saya takut tak? Jom makan. Okay? Jom. Dah tak marah dah. Tadi saya ingat Tuan marah betul-betul tau. Kenapa tiba-tiba je nak station? Kenapa I tak tahu? Darling, takkan Azman tak beritahu dengan you? Mana ada. Lagipun semalam I satu hari busy kat luar lah. Balik rumah layan si Syiki dengan Rena makan kat sini pula. Itulah darling, I dah cakap tak payah jadi PA. You degil juga. Tengok siapa yang susah sekarang? You juga kan? Siapa susah? I okey je. Tak ada masalah pun. Ni, you nak pergi Langkawi buat apa ni? Tiba-tiba ke Langkawi. Siapa bila kita ada projek kat Langkawi? Bukankah you kata semalam you nak jumpa Mr. Lim? I cakap nak jumpa Mr. Lim? Are you sure? Ke you nak jumpa Miss Limah? Ubat ada makan tak? Darling, patutlah darling. You tahu tak, semalam I lupa nak makan ubat. Darling, tolong ambil ubat. Berapa hari? I mean around 5-6 hari ke? Ya. Yeah. I mean dalam 3 hari ke? Are you sure? Darling. Hai, pagi-pagi dah bergaduh, muka dah masam. Rezeki tak suka tau kalau energi macam tu. Tak apa, awak minum air yang Rasul Fadlan buat ni. Selalunya orang minum air yang saya buat ni, dia akan mimpi teringatkan saya. Ni. Apa masalah korang ni? Main tarik-tarik kursi macam budak kecil ni. Special untuk awak, supaya sejukkan hati awak. Tuan Zarid, hazelnut atau kopi? Coffee please. Buat sendiri. Thank you. Sedap. Kan saya dah cakap, Tuan Rasul Fadlan kacau dengan penuh kasih sayang. Lepas ni kalau nak cari calon suami, cari macam saya tau. Okay, Cik Zulaikha, tell me, kenapa tiba-tiba awak nak berhenti kerja ni? Saya rasa mungkin saya tak layak untuk bekerja dekat syarikat macam ni.
mungkin kerja saya tak mencapai expectation bos-bos dekat sini. Kejap. Bos-bos dekat sini. Okey. Interesting. Pada saya, kerja awak sangat bagus dan awak seorang pekerja yang sangat berkaliber. Dan tak ada apa-apa isu pun. Ya, mungkin bos lagi seorang yang awak maksudkan tu adalah Tuan Zarid. Yes. Mungkin ada nak cakap apa-apa? Well, as a boss, saya tak rasa yang saya ada apa-apa salah dengan awak. Dan awak pun tak ada apa-apa salah dengan saya. Tapi Tak ada tapi. Saya tak izinkan awak berhenti. Tuan tak ada hak nak halang saya pergi. Tuan bukan siapa-siapa pun pada saya. Excuse me? I'm your boss. This is an order. Lagipun tak ada siapa yang suruh awak berhenti. Ya, memang tak ada siapa yang suruh saya berhenti. Tapi ikut apa yang Tuan cakap tadi dan semalam, mungkin Tuan tak perlukan pekerja macam saya lagi dalam syarikat ni. Mungkin Tuan boleh cari pengganti yang jauh lagi baik dari saya rasa. Okey, jap. Kau rasa macam inilah. Dah, hentikan salah faham ni. Okey, baik. Macam ni Cik Zulaikha. For me, you should stay. Sebab awak, macam saya katakan tadi, pekerja yang sangat bagus. Dan awak juga adalah penyeri kepada Mega Emas ni. Please don't go. Kalau bukan kerana company pun, I think you should stay because of me. Because of you? Ya. Ada apa-apa ke ni? Okay. You know what? Saya minta maaf. Tuan Rasul, Tuan Zahid, saya pergi dulu. Maaf sebab mungkin saya beremosi pagi ni. Dan terima kasih Tuan Rasul buatkan hazelnut ni untuk saya, untuk legakan hati dan fikiran saya yang serabut. Thank you. Zul, kasih diterima. Ya Allah, cantik sungguh ciptaan Allah ni kan. Untungnya aku, memang rezeki aku. Rezeki kau. Ya. Tapi dalam mimpi lah. Tak salah aku berangan bagi free kan. Pernah nampak dress ni. You seksi sangat lah. Zul pun tak suka pakai baju yang terlampau macam ni. Kalau you tak boleh pergi Langkawi tu, Dino, you hantarlah siapa-siapa yang boleh. Takkan benda macam tu I nak ajar you. Ini gambar-gambar perempuan-perempuan sebelum ni semua dah tahu latar belakang dia. I nak tahu segera. Bukannya tahun depan. Ish. Tak boleh harap punya PI. Oh, malas. Lepas tu pelupa kalahkan lelaki aku. Excuse me. Your order. Hey, serius je nampak? Kenapa ni? Okey je. Spam kot. Ni, saya perasan kan, lepas korang berdua balik daripada Thailand, awak dengan Zarid ni nampak macam anjing dan kucing, tahu tak? Ada apa-apa ke yang berlaku kat sana yang kurang best? Dah banyak kali Tuan Rasul tanya soalan yang sama. Kenapa ya? Ada benda ke yang saya tak tahu pasal Tuan Zahid tu? Tak adalah. Cuma kan saya selalu cakap, Zarid tu dia macam naughty-naughty sikit. Awak tahu tak, saya risau tau masa korang berdua kat sana. Ya Allah, saya tak boleh tidur malam tau. Risau sungguh saya. Tuan Rasul, saya
hargai sangat kalau kita tak bincang lagi pasal projek dekat Thailand tu, sebab saya pun ada banyak projek baru dan macam biasa Tuan Zahrid nak everything cepat. So saya pun pening sebab tu sebenarnya. Okay, as you wish. Lepas ni, kalau Zahrid tu suka bagi kerja banyak-banyak ke awak sampai awak jadi stres, saya babak dia nanti. Hei, Zahrid, kenapa kau buat bidadari aku macam ni? Itu gelar saya ke? Baru perasan. Saya daripada tadi tau macam ni, dah macam main jin dah ni. Ya ke? Thank you tau. Saya suka sangat. You're welcome. Maintain. Smile tu kasih lebih sikit. Lebih lagi. Hold. Ni mesti nak tangkap selfie kan? Yes. Okay. Tahu tak apa. Okay, maintain. Alright. Tuan Zahrid, tak keluar lunch ke? Mana Gaya ni? Itulah, saya pun cari dia. Ni dah 2:30 dah, Tuan. Takkanlah dia tu... Takkan apa? Maaf Tuan Zahrid, akak pergi solat tadi. Bawa balik dari bank. Ramai orang. Okey. Nampak Zulaika? Tak ada pun kat bilik. Dia keluar lunch dengan Tuan Rasul. Sejak bila? Boleh keluar masuk ofis ikut suka hati? Suruh dia hantar report atas meja saya sebelum pukul 6. Baik. Tuan Zahrid, masuk ofis balik tak? Tak sure lagi. Garangnya Tuan Zahrid. Tapi yelah, kalau staf buat suka hati keluar masuk macam si Zulaika tu, bos mana tak naik hangin kan? Ni, Kak Yani. Tuan Zahrid tu belum kahwin kan? Kau cari aku ni, ada apa ya? Nak tanya pasal ni. Mati pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni, Datin kereta rosak ke? Tak boleh start. Oh, tak adalah. Saya bila nampak perempuan yang cantik dan bergaya macam puan ni, saya terus terfikir Datin. Ke nak panggil akak ke? Datin. Datin, Okey. Ni kereta ada masalah ke? Boleh saya tolong tengok? Boleh? Boleh, tolong buka. Maknanya Zahrid tahulah yang Rasul tahu perangai tak senonoh dia. Tahu. Habis tu apa respon dia? Macam itulah. Ya pun tidak, nafi pun tidak. Tak apa. Rasul jangan putus asa. Selagi Zahrid hanyut, selagi itulah Rasul kena nasihatkan dia, kena ingatkan dia. Yelah, kalau tengok mama dengan papa dia sendiri pun dia tahu macam mana kan. Dia orang pun tak nasihatkan Zahrid. Apatah lagi Rasul ni, kawan dia je kot. Yalah, kat sinilah peranan sebagai seorang sahabat. Bila dah berterus terang, lagi senang untuk kita nasihat, bagi pandangan pada dia. Umi rasa selagi Zahrid terus tak ada orang bagi peringatan, selagi itulah dia tak akan berubah dan akan terus berbuat dosa. Jadi, sebagai seorang sahabat, inilah tugas Rasul, tanggungjawab Rasul. Umi kesian sebenarnya dengan Datuk Haris tu. Yalah, sibuk dengan perniagaan dengan syarikat, anak terbiar. Datin Frida pula tak habis-habis dengan BFF, dengan spy sana sini. Sampaikan Zahrid buat benda tak elok pun diorang tak sedar. You pomen ke? Tak adalah. Saya tahu basic-basic je. I sebenarnya ada driver, tapi dia cuti lama sangat. Oh, ya ke? Kita macam pernah jumpa ke? Ya ke? Tak, sebab selalu ada orang nampak cakap muka saya ni macam familiar. Macam pelakon dia orang cakap. Pelakon? Siapa? Tu pelakon si Korea tu. Siapa nama dia? Lee Min Ho tu kan? Sama kan? Tang mana yang Korea apa tak tahu. Macam mana enjin? Okey. Sekejap. Sikit lagi. Okey. Cuba startkan enjin.
Boleh tak? Okey. Sikit je kan? Nah. Tak apa. Saya ikhlas tolong. Ikhlas pun kalau tak ada you tadi, bukan susah juga tak ada orang tolong. No big deal, tak apa Datin, tak apa. It's okay. Betul? Betul. Ni nak panggil apa tadi? My name is Datin Putra Shikin. You call me Datin Putri. Datin Putri. Okey. Okey? Ni, kejap. Ini bukan saya. Nama saya Haikal. Ni kalau Datin ada apa-apa masalah, kontak je saya. Oh, Haikal. Okey. Okey. Bawa kereta baik-baik Assalamualaikum. Wassalam. We need to talk. Please, Tuan. Sebenarnya kalau tak ada kena-mengena dengan kerja, we don't need to talk. Saya penat dan saya nak balik sebab saya cuba nak siapkan semua kerja mustahil yang Tuan bagi tadi. Please, boleh Put it saya aside. Okay. Sekarang ni saya nak bincang pasal kita. Pasal kita? Please, Tuan. Semua tu macam sejarah pada saya. Saya dah buang kisah gelap tu jauh dari hati saya. Tolong jangan ungkit balik. Okey? Saya takkan minta hak saya pun sebab saya tahu semua tu urusan perniagaan di antara Tuan dan saya demi tubuh saya kan. Zulaikha, awak kena ingat, sekarang ni awak masih isteri saya. Isteri untuk satu malam saja, Tuan. Lepaskan saya. Lepaskan awak? Supaya awak boleh enjoy duit yang saya bagi tu dengan lelaki lain. Is it? Please. Saya tak boleh cakap apa-apa lagi, boleh? Ada apa-apa lagi yang kau nak cakap? Yes. Sekarang ni bagi tahu saya. Perlu ke saya bayar awak sebagai isteri untuk satu malam lagi? Ha?